Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Tepat jam 10 berita dunia kita mulakan dengan perkembangan berikut. Pusingan pertama rundingan antara Iran dan Amerika Syarikat yang berlangsung di Switzerland dengan pengantaraan Qatar dan Pakistan telah selesai. Baik, sekian Dunia 10. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Iran dan Amerika Syarikat sasar memuktamadkan perjanjian damai dalam tempoh 60 hari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Dunia 10 bersama saya Izamil Nasir. Iran dan Amerika Syarikat menyasarkan untuk memuktamadkan perjanjian damai dalam tempoh 60 hari. Ia susulan kemajuan memberansangkan dalam pusingan pertama rundingan peringkat tinggi di Switzerland. Dunia 10 berakhir di sini. Sebelum berpisah, saksikan visual ribuan layang-layang di sepanjang pantai barat Denmark di Fano bersempena salah satu festival layang-layang terbesar di dunia. Saya Izamil Nasir. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.